Oh, kemain hang noh, Cik Uban. Bagi siap surat terbuka untuk ni ahli PAS semua. Ni aku nak bagi kenyataan terbuka pula untuk hang, Cik Uban. Kenyataan hang ni memang berat sebenarnya dan boleh menyebarkan fitnah besar pada umat Islam dan masyarakat. Hang tahu tak? Sama ada ianya berbentuk gurauan, berbentuk kiasan ataupun kenyataan mutlak daripada mulut hang, daripada penulisan hang, kedua-duanya amat bahaya. Ketiga-tiganya lah amat bahaya. Kami ni sendiri tak pernah sesekali mempersoal keimanan ahli-ahli parti lain yang terlalu taat ke, yang taksub tak bertempat ke pada pemimpin-pemimpin diorang. Ni nak bagi tahu kat hang ni. Kerana ada iman ni lah, kami menolak sebarang gabungan dengan parti ekstrim DAP tu. Yang dekat dalam tu, ada sekumpulan pemimpin dan pentaksub-pentaksub manusia ni, yang dalam hati diorang ni, dalam tindakan, dalam pertuturan depan dengan belakang, sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan kepentingan diorang. Suka hati diorang nak tunggang agama Islam ni, suka hati diorang juga nak memusuhi Islam ni. Dalam diam-diam ke, dalam terang-terangan ke. Janji apa-apa saja, dapat dekat diorang benefitnya. Kerana kami beriman ni lah. Kami yakin dengan ayat Al-Quran yang dengan jelas Allah tak bagi lantik kaum kafir-kafir harbi ni yang memusuhi Islam ni sebagai pemimpin. Allah dah larang dengan jelas bersahabat dengan kufar harbi yang sentiasa ada niat tak baik ni. Yang sentiasa guris hati umat Islam dengan tingkah laku, dengan pertuturan yang jelas tak menghormati perlembagaan Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Air ni. Juga tak menghormati langsung ketuanan Melayu Islam dalam negara ni. Sentiasa mencetuskan polemik, kegusaran, memainkan sentimen naratif, sensitif sempit, dan pakar dalam bab perang saraf ni, play victim lebih-lebih lagi dalam hal agama. Ni kerana kami beriman ni lah, kami tak bersekongkol dengan mereka yang bersahabat dengan Arab mempertahankan judi dan maksiat tu. Dan kerana kami beriman ni lah, kami tak join amanah yang boleh keluar pula dalil untuk halalkan arak dalam penerbangan tu. Demi hak bukan Islam kononnya, demi nak nampakkan keterbukaan kononnya, demi perpaduan kaum kononnya. Apa sahaja cara untuk memudahkan urusan arak itu, lebih-lebih lagi membabitkan syarikat penerbangan. Syarikat penerbangan ni menjadi simbol identiti Malaysia ni. Bagi aku adalah langkah-langkah apa saja dalil yang digunakan untuk menghalalkan arak ni, walau apa pun saja langkah, memang tak patut. Ini berbeza dengan arak yang dijual dekat komuniti bukan Islam ataupun di atas tanah, di rumah kedai dan sebagainya. Kalau dalam penerbangan yang singkat tu pun kamu tak mampu nak angkat hukum Allah, jadi di manakah iman-iman kamu semua ketika itu? Kesimpulannya, kami tak beriman pada parti, tapi kami mentaati orang yang benar-benar memimpin kami ke arah apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Jika kamu kata kami ini ekstrim kerana keraslah dengan hukum, silakan, jajalah merata pun, tak ada masalah. Kerana Nabi diutus bukan untuk cari populariti di kalangan bukan Islam, yang tak akur dengan kehendak ajaran Islam. Tidak. Sebaliknya, Nabi tegas dengan hukum yang Allah garis, agar manusia itu sendiri, tak kira siapa, menghambakan diri pada Islam. Bukan Islam yang perlu tunduk pada kehendak, emosi, nafsu binatang orang-orang lain. Faham tak? Keindahan Islam tu lahir bukan dengan dijatuhkan nilainya. Sebaliknya, yang menjadikan Islam tu hebat adalah orang secara semula jadi dan fitrah tahu bahawa Islam itulah satu-satunya jalan penyelesaian segala masalah manusia hari ini, semenjak daripada dulu hingga kiamat nanti. Sekali lagi aku ulang, bukan kami beriman dengan parti, beriman hanya pada Allah dan pilih pimpinan yang beriman dan berusaha sehabis baik untuk membenarkan keimanan tu dalam tiap kuasa dan pentadbirannya. Hang faham ke tak faham ni, Cik Uban? Harap uban je banyak.